Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua sihat sejahtera. Selamat datang ke channel The MSN Cast. Dan pada hari ini kita akan teruskan dengan siri perkongsian kita bagi Walk the Talk yang ke-125. So jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru. Baik rakan-rakan sekalian, sekarang ni kita ada banyak pertandingan inovasi. Tujuan dia untuk lebih ramai innovator mempersembahkan hasil produk. Dan ada juga pertandingan inovasi ni dia dalam kategori murid. Biasa kalau kita cikgu ni profesional lah. Kalau sekarang ni ada juga kategori murid. Dan diharap dengan adanya aktiviti dalam kalangan dalam kategori murid ini, dia akan menimbulkan semangat dalam kalangan murid-murid ni untuk sentiasa berinovasi. Tetapi baru-baru ni saya ada masuk dalam satu grup tu. Okey, dalam grup tu ada yang membangkitkan satu persoalan di mana adakah pertandingan inovasi ni mendapat pengiktirafan untuk PAJSK. So jadinya memang satu perkara yang amat dititikberatkan dalam kalangan guru apabila kita masuk bertanding, khususnya anak-anak kita ni, dan dia perlu ada markah PJSK bagi membantu mereka apabila mereka pesut dalam sesi pengajian di peringkat menengah. So jadinya untuk hari ini kita akan membincangkan perbezaan pertandingan inovasi yang melibatkan pembayaran dan juga yang tiada pembayaran. So stay tune bersama dengan saya sampai akhir video ini. Baik, terdapat 4 perbezaan bagi kedua-dua pertandingan tersebut. Ya, yang pertama saya boleh pecahkan. Yang pertama adalah dari segi aspek markah PAJSK murid. Yang kedua adalah dari segi medal dan juga cenderamata. Yang ketiga dari segi cara pembentangan, dan yang keempat adalah dari segi penerbitan. Baik, kita lihat kepada markah PAJSK. Baik, markah PAJSK ni ialah satu sistem penilaian kurikulum khusus kepada murid-murid yang menyertai apa sahaja pertandingan yang dianjurkan. Jadinya, kebiasaannya pertandingan inovasi ni dia punya tahap dia adalah tahap kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Okey, untuk negeri dengan daerah ni bergantung kepada penganjuran pejabat masing-masing lah, ya. Walau bagaimanapun, berdasarkan pengalaman saya yang menyertai pertandingan mood yang berbayar dan juga mood yang tiada bayaran, biasanya untuk yang berbayar ni biasanya mereka tidak mempunyai markah PAJSK. Dia tak ada markah PAJSK lah. Tetapi mungkin ada satu situasi di mana pada penghujungnya mereka akan memohon juga untuk dapatkan markah PAJSK walaupun dia berbayar. Bagi untuk pertandingan inovasi yang tidak melibatkan bayaran, ada saja yang ke bawah IPG ataupun pertandingan bawah universiti. Tetapi mereka tidak mengenakan bayaran bagi kategori murid, maka mereka memang adalah memang akan mendapat mendapat kelulusan lah untuk PAJSK, ya. Baik, seterusnya kita pergi pada aspek yang kedua. Aspek yang kedua adalah dari segi medal dan cenderamata. Baik, as well sebagai logik, kalau kita hendak mendapatkan sesuatu, yes, kita akan keluarkan sedikit modal. Okey, baiknya analogi dari situ, apa yang kita boleh kaitkan, di mana kalau ada pertandingan inovasi yang melibatkan bayaran, biasanya pihak penganjur ini akan menyediakan medal, ataupun mereka juga akan menyediakan sedikit cenderamata lah kepada yang peserta yang telah membayar. Okey. Tetapi untuk pertandingan inovasi yang tanpa melibatkan bayaran ni, biasanya mereka tidak memberikan medal, ya. Tak memberikan medal ataupun cenderamata. Walau bagaimanapun, untuk kedua-dua pertandingan ini, mood yang berbayar ataupun mood yang tiada bayaran, ya, mereka akan diberikan sertifikat. Memang akan dapat sertifikat.
Sama ada mereka hantar by post ataupun mereka hantar by email. Tapi mostly is e-certificate lah. Jadinya rakan-rakan tak perlu risau untuk dari segi sijil tu memang akan dapat, tetapi yang akan membezakan adalah dari segi medal lah, kita akan terima ataupun tidak, ya. Baik, seterusnya kita pergi kepada cara pembentangan. Baik, untuk pertandingan inovasi ni, dia biasanya selepas COVID, kita dah walaupun waktu dalam COVID, okay, kita dah biasa menggunakan platform seperti Google Meet, okay, Zoom, ataupun ada yang menghantar video sahaja. Okay, sebab sebelum COVID kita akan face to face. Mana pertandingan inovasi kita akan pergi saja, kita akan buka booth, kita akan pamerkan semua barang kita ada, okay, untuk kita dijuri. Tetapi bermula daripada COVID itu sampai sekarang, kita dah ada beberapa mode. Yang pertama adalah mode face to face, yang kedua adalah mode hybrid, dan yang ketiga adalah mode online. Okay, baik. So jadinya kat sini, untuk pertandingan inovasi yang berbayar, biasanya ya mereka ini akan meminta kita secara online. Means kat sini kita akan masuk ke room Zoom melalui link yang disediakan dan kita akan dijuri oleh para juri jemputan. Sebagai contoh, ada juri jemputan daripada universiti, so mereka akan mendengarlah kita punya pembentangan ataupun anak murid kita punya pembentangan, dan kemudian mereka akan bagi komen kepada kita, ya. Ada juga pertandingan inovasi yang memerlukan tapisan. Sebagai contoh, kita kena hantar video terlebih dahulu, okay, kemudian kita akan pihak penganjur lihat ada kelayakan ataupun tidak, maka kalau kita berjaya, kita akan pergi ke final stage untuk kita dijurilah secara hybrid. Okay. So jadinya di situ itu adalah salah satu cara pembentangan, okay, apabila kita menyertai pertandingan yang melibatkan bayaran. Tetapi kalau pertandingan yang biasanya tidak melibatkan bayaran, biasanya kita hanya perlu menyediakan video, submit terus, dan kemudian kita akan dapat result lah apabila selesai dijuri oleh pihak juri. Baik, seterusnya kita lihat pada perkara yang terakhir, iaitu dari aspek penerbitan. Baik, untuk penerbitan ni, biasanya pihak penganjur dia akan buat offer kepada guru-guru yang berminat untuk publish paper dia. Biasanya dalam bentuk proceeding lah. Kita hantar kita punya report, and then dia gunakan report tersebut, dia akan publish itu proceeding, ya. So jadinya kat sini, selalunya untuk pertandingan inovasi yang melibatkan bayaran, ya, mereka akan sediakan perkara tersebut. Okay, mereka akan minta, mungkin akan sedikit fee lah, ya, untuk kita sebagai fee untuk fee management, okay, management fee. So jadinya kita hanya sediakan kertas kita dan kita submit pada mereka, dan pada akhirnya kita akan terimalah hasil penerbitan kita bagi tahun tersebut, ya. Baik, untuk penerbitan ni biasanya penting kalau rakan-rakan ni yang berniat untuk nak masuk, nak jadi guru cemerlang ke, ataupun nak memohon jawatan-jawatan tertentu ke. Biasanya penerbitan ni dia menjadi salah satu komponen yang dinilai. Ada tak kita menulis sesuatu, okay, untuk bidang pendidikan kita. So kalau kita pernah menerbitkan, itu adalah salah satu kita punya sumbangan kepada dunia pendidikan. Baik, tetapi kalau rakan-rakan masuk pertandingan inovasi yang biasanya tak melibatkan bayaran, biasanya kita tak ada, mereka pihak penganjur ni tidak ada keluarkan proceeding ataupun artikel ataupun jurnal lah, kecuali kalau memang di bawah kementerian. Sebagai contoh, bawah matrikulasi, kompi dulu, okay, masa kompi di bawah bahagian matrikulasi, dan juga masa semi carnival pertandingan pembentangan kertas kajian di bawah APRD tu pun, okay, dipilih, dan kertas yang disubmit
dikeluarkan dalam bentuk jurnal. Okay, so itu adalah salah satu added value kepada diri kita sebagai seorang guru, di mana kita dah praktiskan amalan scholarship, scholar tu dalam bidang pendidikan kita, dan dia menyerap dalam diri kita. Jadi rakan-rakan sekalian, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada rakan-rakan semua. Jadinya kita jumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.